Suatu petang selepas sekolah, Aiman menemani ibunya ke bandar kecil untuk membeli barang dapur. Sambil berjalan, matanya tertarik pada sebuah kedai kecil di hujung lorong. Papan tanda kayunya bertulis Kedai Buku Seri Ilmu. Kedai itu nampak sunyi dan agak berhabuk, seolah-olah sudah lama ditinggalkan dan tidak diselenggara. Aiman, yang memang gemar membaca, meminta izin kepada ibunya untuk singgah sebentar di kedai tersebut. "Pergilah, tapi jangan lama," pesan ibunya sambil tersenyum, memberi kebenaran kepada Aiman. Aiman melangkah masuk perlahan-lahan, merasakan bau buku lama memenuhi udara di sekelilingnya. Sinar matahari masuk melalui tingkap kecil di tepi dinding, mencipta suasana yang tenang dan nostalgik. Di hujung kedai, ada seorang pakcik tua sedang duduk di meja, tersenyum mesra sambil menyambut kedatangannya. "Selamat datang, anak muda. Sudah lama tak ada yang datang ke sini," katanya dengan suara lembut dan mengundang. Aiman membalas senyuman dan mula membelek-belek buku di rak. Semuanya buku cerita lama dengan kulit yang sudah pudar. Satu buku menarik perhatiannya, bertajuk Cerita dari Hati Kecil, yang nampak istimewa dan penuh misteri. Dia membukanya dan terpegun apabila melihat tulisan tangan di bahagian hadapan buku itu. Untuk sesiapa yang masih percaya pada kebaikan. Setiap kisah di dalamnya ringkas, tetapi penuh pengajaran tentang kejujuran, kasih sayang dan keberanian yang tulus. Aiman asyik membaca hingga tidak sedar masa berlalu dengan cepat di dalam kedai tersebut. Apabila dia ingin membayar, pakcik itu hanya tersenyum dan berkata, "Buku ini memang menunggu orang sepertimu. Ambillah, tiada harga untuk kebaikan." Tambah pakcik itu, memupuk rasa keikhlasan dan pemberian. Aiman terdiam, hatinya terharu dan rasa syukur memenuhi hati kecilnya, merasa dihargai dan dimengerti. Dia berterima kasih dan keluar dari kedai itu sambil memeluk buku tersebut erat-erat di dada. Namun, ketika berpaling untuk melihat semula ke arah kedai itu, dia terkejut. Kedai itu sudah tiada lagi. Hanya tinggal lorong kosong yang sunyi dengan dinding tua yang berbakut dan tiada tanda-tanda kedai tersebut pernah wujud. Aiman terpaku seketika. Tetapi apabila dia membuka buku itu di rumah, masih ada tanda jari kecilnya di halaman yang dibaca tadi. Sejak hari itu, Aiman membaca satu kisah dari buku itu setiap malam sebelum tidur untuk mengandung pelajaran. Buku itu menjadi pengingat untuknya agar tidak berhenti berbuat baik, walau dunia kadang terlupa menghargai kebaikan kecil. Pengajaran, ilmu dan kebaikan tak semestinya datang dari tempat besar atau orang terkenal, kadang ditemui di tempat paling sunyi. Kekuatannya menunggu hati yang sedia menerimanya dan memberi kekuatan untuk terus berbuat baik di mana sahaja.